Kau nak bawa pergi mana ni, Ja? Tak apa, kita duduk dulu. Kita tunggu bas kat sini. Aduh, Ajar, sakit kepala. Kenapa? Ni, naik ni. Naik ferry ni. Boleh bekam tak? Boleh. Macam mana nak bekam? Kalau bekam kepala, macam ni. Teringinlah nak belajar bekam. Tapi dekat mana? Nak belajar bekam? Ha. Okey, aku tahu dekat mana. Jap. Habis tu dalam kelas bekam nanti belajar apa je? Dalam kelas bekam nanti, cikgu akan terangkan Hajar. boleh. Sambil-sambil kita tengok ayam letik ni, nak tanyalah waktu kelas bekam nanti apa je dapat? Dalam kelas bekam nanti, cikgu akan bagi alat bekam full set macam ni. Wah! Kalau orang yang duduk luar negeri, macam mana nak ajar? Kalau dulu jauh, mungkin online je. Ada juga? Ada lah. Macam mana? Macam ni, tekan kat sini. Korang rasa kenapa kena bekam? Kalau dah habis kelas masih tak faham, jangan risau. Ada group support.